Ditanya kan, satu roti canai. Okay. Okay, just one tak, bukan dua, bukan tiga. Satu keping je roti canai. Seramnya. Okay, kalau kita nak burn kalori tu secara berjalan, kena jalan untuk 10 km. 10 kilometers, you have to walk. Itu dah macam join marathon. Tahu tak apa? Hi, hello everyone. Welcome to our podcast channel, After Our On Call with Dr. Ari. Hari ini kita bersama dengan the one and only Dr. Ari, seorang doktor yang merawat diabetik dan dalam masa yang sama mendalami ilmu tentang nutrisi serta pemakanan. Okay, hari ini topik kita sangat menarik tapi agak pedas sedikit. Makanan Malaysia punca diabetes. Alright, okay. Nasi lemak, teh tarik, kuih lapis. Hari ini kita bincang habis-habis. Saya Amira, your community representative, dan hari ini saya akan tanya banyak soalan dekat Dr. Ari yang mungkin korang pun nak tahu juga. So, let's get started. So, before kita start dengan lebih mendalam, actually saya nak Dr. Ari rating lah kita punya pemakanan hari ni. Okay, sure. So kita akan tanya saya sendiri. Our crew semua dekat depan ni. Kita akan judge dorang punya pemakanan Dr. Ari ni. Sure. So I start first daripada 1 hingga 10. 0 to 10. 0 tu paling worst. 10 tu kira paling better lah. So untuk saya, makanan saya makan hari ni roti canai. Dan juga Milo Ice. Okay. So roti canai is 1/10. 1/10. Okay, kalau seseorang tu ada diabetes, ini untuk orang yang tak ada diabetes 1/10. Yang ada diabetes has to be 0/10. Yes. Milo definitely 0/10 for orang yang ada diabetes. Yang tak ada diabetes, maybe I can give about 2 or 3/10. Tapi Milo kosong je. I tak ada campur gula ke, susu ke. I mean, adalah susu tapi yang susu cair gitu. Rasanya susu cair tu ada glycemic index dengan glycemic loading tak? Ada, tinggi. So, you need to know GI and GL. So, GI itu glycemic index, GL tu glucose loading. So bayangkan kereta. So GI tu kelajuan glukos tu naik dalam darah kita selepas kita makan makanan tu. That is GI. Ukuran kelajuan naik spike kan? GL tu total gula dan karbohidrat dalam makanan tu. So lebih kurang saiz kereta. Kelajuan pun penting, saiz pun penting. So when it comes to Milo, especially if Milo Tabo, ada gula, Milo Dinosaur, you're already looking at a probably 0/10. Yes, alright, Yes. So, siapa lagi nak kena judge? Bagi tahu? Kari pak kentang. Kalau yang tak ada diabetes, 2/10. 2/10. Yang ada diabetes, 0/10. Memang akan naikkan gula. So, no. Yes. Lagi? No breakfast. Protein shake. Good. Kalau protein shake sahaja dan dia whey protein. Dan tak ada tambahan gula, tak ada makanan fruits yang tinggi gula. Contoh kalau masukkan banana dah tak boleh dah. Masukkan avocado, very good. Yang ada diabetes, kalau nak ada shakes in the morning like protein powder yang whey protein dan avocado, fantastic. Very good. Yep. Anyone? Nasi lemak ayam. Nasi lemak for yang ada diabetes 1/10. Yang tak ada diabetes 4/10. Yes, nasi tu memang kan nasi putih. Sebab dimasak dengan santan, GI dia low sikit. Tapi jangan lupa GL, glycemic loading tinggi. Lagi-lagi takkan kita makan nasi saja. Ada sambal tu ada gula. Then your side dish, everything memang glucose loading tu tinggi. So as I said tadi, satu kelajuan gula tu naik dalam darah kita. Satu lagi saiz gula dengan karbohidrat dalam makanan tu. So walaupun kita nampak GI tu rendah, sebab tu ramai fikir nasi lemak tu actually safe. Sihat, kita boleh makan. Tapi diorang lupa nak tengok glucose loading, GL tu tinggi tu. So tak ada diabetes still okay. Yang ada diabetes akan naikkan gula, confirm.
Oh, alright, okay. Actually, okay, I macam agak confused sikit lah, okay. Kita punya pemakanan lah. Macam contoh I makan roti canai. One of the crew makan nasi lemak, makan kari pak kentang. Okay, itu semua bukan makanan yang baru tau. Like makanan yang daripada dulu lagi. Daripada zaman nenek moyang kita lagi makan. Okay, tapi kenapa bila kita makan makanan macam tu, sekarang lagi senang dapat diabetics? Tapi orang dulu macam biasa je, okey je. Okay, satu, cara pemakanan kita dah over calorie. Okay, lagi satu, lifestyle kita dah tak burn calorie macam orang dulu-dulu. Like let's say kita imbas balik my parents. Okay, physically they worked a lot. So sekarang kita duduk dekat office. So walaupun cara pemakanan dia sama, burning tu dah kurang dah. Kita tak boleh nak burn kalori yang kita makan. Nombor satu. Nombor dua, pemakanan tu pun dah berubah. Dulu pisang goreng je lah. Betul. Sekarang pisang goreng cheese, pisang goreng coklat. Tapi sedap lah, Doktor. Oh my god, there you go. So kita ni dah it's so sedap, so kita tak boleh nak stop. I'm not saying kita tak boleh enjoy food, boleh, tapi janganlah your starter pemakanan tu pun pisang goreng, dan makan nasi, lepas tu minum air pun manis, dessert lepas tu pula manis. Betul. So you're over calorie already. Okay, kalori yang sepatutnya untuk 3 hari satu makanan, how tak dapat diabetes? Faham tak? So that is the difference dari dulu dan sekarang. Yeah. So maksudnya kita ni sebenarnya dah, orang kata apa, dia punya kalori tu dah bertambah, tapi dia punya pergerakan kurang pula. Betul. Betul, exactly. Kita punya cara hidup sekarang tak aktif sangat. Not much of physical labor. So at least orang yang tak aktif macam tu, sedentary, dia kena pergi jogging ke, gym ke, anything. You need to burn the calorie. Kalau calorie tu just over the years, just accumulate macam tu je, mesti akan ada banyak problem. Obesity, diabetes, darah tinggi, everything is interconnected. Okay, Doktor boleh tak kita nak bagi audience kita lebih faham, okay, macam mana tingginya kalori satu makanan yang kita makan ni, especially makanan-makanan yang memang kita jadikan sebagai harian tau. Macam roti canai, Doktor ada tak macam calculation ke apa ke, okay, regarding this food lah? Yang sure, kita boleh calculate kalori. Okay, setiap makanan tu kalori dia berlainan. Okay, so maybe we can talk about kalau makan satu makanan tu berapa banyak kita kena lari on treadmill to actually burn it. Okay, let me calculate it for you. Alright, so typical breakfast macam tadi you tanya kan, satu roti canai. Okay, just one tak, bukan dua, bukan tiga, satu keping je roti canai. Serangnya. Okay, dan kuah kan, kita makan roti canai mesti ada kuah. Okay, ini belum masuk bab dia orang cecah dengan susu pekat Ini just kuah dal. The basic one lah. The basic. Okay, and then on top of it, kebanyakannya akan minum teh tarik. Betul. This is the combo kan. A Alright. good combination. Yes, there you go. Sedap, tapi kalori dia lebih kurang 700. Okay. 700 kalori dia. Okay, kalau kita nak burn kalori tu secara berjalan, kena jalan untuk 10 km. 10 kilometers, you have to walk. Itu dah macam join marathon. Tahu tak apa. Alright, and then kalau jogging 7 kilometers. Kalau fast pace running 5.5 kilometers. Yang ni untuk burn satu roti canai, cecah dengan kuah kari, and minum satu gelas teh tarik. Seriously? Belum tambah-tambah lagi. Kalau siapa makan satu keping, akan ada dua, akan ada tiga. Berapa lama banyak kita nak run. There you go. So itulah kalori dia, kalori count dia. So kalau kalori kita terlalu banyak, lepas makan roti canai kita masuk office, katakan. Okay, dan kita duduk dekat situ, kita kerja sampai lunch. Lunch kita makan lagi. Tak burn apa-apa pun dah makan. Betul, sebab tu semakin tinggi obesity, semakin tinggi gula. That's the problem. Oh, wow. Dia macam menakutkan. Yes. Sebab I rasa macam okay. Satu keping je. Satu keping je. Seriously? Yes. 10 km kena jalan? Yes. Yang tu jalan. Kalau jogging 7. Macam tu. Okay. Oh, okay. A basic Malaysian breakfast meal tau. Ini Betul. basic. Siapa-siapa pergi kedai mamak ke, itulah makanan dia orang.
I thought macam okay, makan roti canai je pun. Macam like usually lah orang akan macam malam-malam after dinner lah biasanya diorang macam okay dah past midnight on the weekend macam okay jom lah lepak apa ni kedai mamak kan. Yes. Lepas tu makan roti canai. Lepas tu balik tidur. Itulah. That is supper pula kan. Betul. So that's why our calorie is so high. Sebab tu kita nampak trend orang muda pun sekarang dah umur 18 lebih dah kena diabetes. Type 2 Type 2 diabetes ni adalah sebab cara pemakanan dengan lifestyle yang tak betul. So as what you said, kalau makan malam terus pergi tidur, yang tu pun supper. Kalau supper dia orang makan, maksudnya dinner dia orang dah makan malam dah makan, lepas tu nak keluar lepak, lepas tu makan lagi. Makan tu pilih pula macam roti canai, benda yang tinggi kalori. Betul. Alright, okay. Okay. Menakutkan kan? Macam menakutkan. Yes. I think inilah kesedaran ramai kena ada. Dia kena faham, okay saya makan makanan ni, so berapa banyak kalorinya? Dia akan buat apa dekat badan kita? Perlu tak saya like at least setiap hari walking kalau tak boleh jogging. Just do basic. Apa yang kita boleh tu start dulu. Daripada totally sedentary. Okay, semakin banyak orang dekat Malaysia ni obesity. Betul. Okay, yang ada obesity kemungkinan besar dah ada problem. Okay, kalau seseorang tu obese mungkin dah ada pre-diabetes atau diabetes. Nak buat darah pun dia orang tak check. They don't do health screening. So tak tahu tahap kesihatan dia macam mana. Bila nak tahu tu too late. Yeah. Alright, okay. So bukan setakat roti canai je kan? Yes. Semua I think like semua makanan-makanan yang kru kita makan pun semua juga. tinggi. Semua tinggi kalori. Yes. So all of you all are young. You all feel like okay lah, I feel so active. Betul. So, tak ada apa pun. Yang benda tu kat dalam, your HbA1c tu slowly going up. Especially kalau ibu ayah ada diabetes. Okay, katakan ini type 2 diabetes okay, katakan ibu ayah seorang diabetes. Chances untuk anak 40%. Okay, kalau dua-dua orang diabetes type 2 anak dah 60-70%. So we need to be lebih peka lah tentang benda macam ni tau. So kalau ibu tu ada diabetes, anak dia mesti dah belajar dah, okay, what can I do untuk benda tu tak jadi kat kita. Okay, alright. So, doktor dah buat I terkejut dengan kiraan I successfully scared you. Alright, roti canai tadi. Yeah. I nak buat you terkejut pula. Okay, dengan all the videos yang kita dah prepare untuk doktor, you know, like bagi pandangan dari segi medical. Susu pekat tu? Yeah. Wow. Oh my god, how many tins? Beratur panjang tau nak beli. Ini nak beli untuk wow. Yes. It's a drink. Yes, a drink. Apa doktor tengok sampai habis. Yang buat pula makcik yang betul-betul tua. I hope she's well and she doesn't have diabetes. Ada komen bagi tahu maybe makcik ni nak kita pergi dulu sebelum dia. I'm sorry. It is true. That is very true. Oh. Wow. Yang ni GI dengan GL kedua-duanya touching the ceiling already. Dia memang oh my confirm god, look at lah. Ni kat mana ni? Malaysia? Dia sebenarnya kat Thailand. Tapi kat Malaysia pun dah jadi satu benda yang trend. normal. Yes, betul. This is what I say. This is a trend. Orang terikut-ikut. So kalau peniaga nampak ni and dia nampak ramai yang tengah beratur, terikut juga trend. Yes, betul. So you are getting influence in the trend dan like worsening tau. Community satu community cepat kena diabetes kalau semua macam ni. Yes, oh my god, I cannot even look at it. Okay. Ni baru satu. Okay. Okay, the second video. This one. Oh. Dia sampai kena baring untuk makan. Mengapa dia baring nak makan? I tak sure. Oh my god, he's very obese. He needs to take care of his health. And what is he eating? He's eating white rice. Okay, ada ulam tu bagus. At least there's something which is good. Okay. This is obesity, you know. This is what is wrong with the current influencers, yang food influencers. Diorang makan makanan macam ni, walaupun diri mereka tu obesity tau, tengah obese. Diorang makan just mata-mata untuk
likes Yes. and views and Betul. followers, you tengah memudaratkan diri sendiri. Your kesihatan is going down. Not just that, orang yang tengok mungkin akan terinfluence. Betul. Dia orang tengok, sedapnya I pun nak makan macam ni. You are bringing the entire community down, you know. Dia mesti tak sihat ni. Betul. He needs help. If you ask me, he needs medical help. Oh. Malaysia juga ke? This one, I don't think it's in Malaysia lah. I see. Alright. This is third video, which is very common dekat Bazar Ramadan selalunya, pasar malam. Yang atas tu apa? Cheese. Cheese, yes. Cheese on top of fruits. On top of drinks. Oh, Sweet drinks. smoothie drinks. Yes. Oh my god, this is horrible. Oh my god, this is the amount of calorie you need untuk 3 hari. Minum ni 3 hari tak payah makan apa-apa, you're still okay. Oh, really? Yes. Yang tu, so maksudnya benda ni dessert. Yes. So lepas seseorang tu dah makan, dia tengah jalan-jalan, dia beli ni untuk makan. Betul. Patutlah kita nombor 1 diabetes dekat Asia. Go on this way, kita akan nombor 1 kat dunia. So, macam kalau doktor, okay. For the first video kan, okay. Kita boleh nampak lah, okay, memang tak sihat langsung lah. Yes. Memang air potong kaki lah orang panggil. Betul. Air tu terus. Kalau orang yang ada kencing manis boleh minum, I tak boleh nak. I can't even imagine. As a doctor, if that is my patient, itu yang paling seram untuk I. Betul. Yes, yes. Yeah. Macam doktor ada tak like macam something yang you nak bagi nasihat lah untuk peniaga sendiri. Sebab macam peniaga ni, ya Allah, I pun tengok macam combination of the cheese lah, susu lah, itulah, inilah, macam-macam. Dia macam terlampau ni. I tak faham like macam apa yang sebenarnya yang dorang cuba nak, you know, Betul, like give it to community. I tau. understand. See, this is why our mission, one community, zero diabetes, right? Peniaga ni cari rezeki. Okay? Kalau dia tak follow trend, dia takut, dia tak boleh nak buat duit. Survive, tak boleh survive. Dia kena survive. He cannot make money for his family, untuk diri dia sendiri. So dia terikut trend. So the problem here is satu community. Kita semua satu community. Betul. Kalau seorang tu terjejas, kita semua terjejas. Betul. In long term, that is the only way to look at it. Kita tak boleh fikir, oh, I'm alone and I'm fine, I makan benda yang sihat, so I'm sihat lah. No, nanti satu hari dalam perjalanan go somewhere, nak makan apa? You still kena beli dekat luar. So people who are selling food atau restaurant owners, warung owners, ada at least satu menu yang sihat. At least satu. Bukan I cakap you tak boleh jual yang manis, tak boleh jual yang, sebab itu yang tengah trend. Yes, And betul. that's how you get your money. So that's alright. Tapi adakan satu atau dua menu yang sihat. At least one. Lauk dia sama, sayur dia sama. Cuma pilihan nasi tu offer brown rice. Orang yang nak pilih tu pilih lah. Okay, you can charge accordingly. Brown rice tu harga dia macam mana, you boleh charge. At least orang yang nak beli tu ada option. Trust me, memang semua akan ada niat nak healthy. Siapa nak sakit? Betul, betul. Okay, cuma tak ada option. And satu lagi mitos atau tanggapan yang sangat salah. Okay, diorang ingat kalau kebanyakan makanan yang sihat tak mungkin sedap. Ini kaitannya. Oh, okay. Okay, kalau fikir tak payahlah saya nak makan sihat, mesti tak sedap. Actually no. Kita boleh makan sangat sedap dan sangat sihat. So sebab tu yang belum follow our page, our social media platform, kita letak banyak recipe and video on cooking also. Untuk ajar orang cara nak prepare food yang lebih sedap. So restaurant owner, please do that. Offer at least satu. Nanti ada bazar Ramadan, dekat menu tu at least satu tu biar sihat. Sekarang kalau kita ambil dalam satu community, satu keluarga, seorang at least dah diabetes. Kalau dia orang nak makan dekat luar, tak ada pilihan langsung. They need a better option. So switch. You know, that's what I would humbly ask of semua yang ada kedai makan, warung makan, at one at least yang sihat untuk orang. Macam doktor cakap tadi kan, makanan sihat selalu tak sedap macam tu kan. Dia punya stigma lah. Okay, kalau bagi I pula, I selalu nampak makanan sihat ni sesuatu yang mahal. Adakah betul like macam you nak dapatkan dia punya sauce apa semua tu kan, dia mesti dia punya cost tu memang sangat mahal.
Betul ke? Tak, sungguh salah. Another mythos. Oh ya. Okay, now you see you have a very sedap soup, let me say. Okay, dekat rumah lah you want fish ball soup ke, some chicken soup ke. You're making some soup memang sedap. Okay, sekarang nak makan masukkan noodle dalam soup tu. Janganlah pergi ambil bihun putih sebab dia memang akan meningkatkan gula. Dia tinggi kalori. Beli mung bean noodle. Mung bean noodle satu paket baru RM3. Lebih murah daripada bihun putih. Okay, nak makan nasi. Okay, tukar pergi brown rice. Brown rice ada jenama yang lebih murah daripada white rice dan basmati rice. Yang tinggi kalori, yang tinggi gula, yang tinggi glycemic index compare to brown rice. There you go. So, yang ni adalah mitos tau. Dia rasa, tak boleh lah kalau nak makan something healthy, benda tu mesti mahal dan tak sedap. Actually, no. Cuma kena tahu mana yang boleh pilih. Kita kena study lah, kena explore, kena study. Yes. Alright, okay. So, macam pada doktor lah, okay. Sebenarnya makanan yang macam mana yang memang sangat menepati keperluan seharian kita yang cukup, yang memang orang kata nak dapat diabetes pun susah, okay, dapat turunkan dapat manage kita punya weight dan sebagainya. Makanan macam mana? Adakah kita kena makan hari-hari kena makan salad, hari-hari kena makan bakar, hari-hari kena makan sup-sup? Macam mana? Okay, we start slow. Okay. Alright. So baru-baru ni doktor attend satu diabetics conference dekat Thailand. Okay, there we were discussing about what is happening at current generation at this moment, how benda dah berubah sangat. Okay, like maybe 20-30 years ago, cara pemakanan alone was enough. Sekarang tak boleh. Maksudnya kita punya choosing of food dah teruk dah semakin tinggi kalori, semakin tinggi gula. So at this point, kalau kita nak pilih makanan yang clean food, of course it's great, tapi tak cukup. Sebab tu kita kena ada info mengenai anti-diabetic food. Ada sejenis kumpulan makanan, dia memang sihat, tapi dia ada anti-diabetic quality. So kalau kita makan makanan macam tu, dia boleh kurangkan insulin resistance. Okay, so dalam pemakanan kita ni, tambahkan makanan macam tu. Sebagai contoh? Okay, fenugreek seed, chia seed, flax seed, daun kelor, pernah dengar? Daun kelor? Daun murunggai. So belah Kelantan, Penang, diorang akan cook it, tumis makan. Also very very sedap, and dia memang anti-diabetic quality. Okay, so these are the small things yang kita boleh tweak. So cara pemakanan ni, do it slow, one at a time. Tukar beras dulu. Nak makan nasi, okay, tak ada salah. Tapi tukar pergi brown rice. Apa yang kita boleh makan sebelum makan nasi? Ada tak something yang kita boleh letak atas nasi untuk kurangkan penyerapan? Urutan makanan, apa yang nak makan dulu untuk kurang? Yes. Kena go step by step? Yes, these are the knowledge I want to everybody must learn. I want to let everybody know. Semua kena faham ni. So kita secara satu community, kita akan lebih sihat. Okay. So, like contoh macam I tertarik yang step by step tu. So, macam mana kita nak start makan apa dulu? Like kena start, yang I tahu yang paling last dessert. Okay, alright. So how it is, dalam satu plate tu kan, kita ada sayur, fiber, kita ada protein, mungkin ayam, ikan, telur, okay? Dan kita ada carbohydrate. Okay, mungkin nasi ke atau mi ke, itu carbohydrate. Okay, whether it's complex carbohydrate or simple. Kalau boleh, pilih yang complex carbohydrate. Okay, now kita makan sayur dulu. Alaskan perut dengan sayur dulu. Then pegang protein. Okay, dah dua ni masuk sikit at least, baru pegang nasi. So your glucose tu takkan naik secara mendadak. So urutan makanan ni pun akan pengaruh gula kita naik ke tak. Kalau gula tu tak naik, orang tu tak cepat jadi kencing manis. Kalau dia masih tak kena kencing manis lagi, kita boleh kekal macam tu. Orang yang dah ada kencing manis, gula dia taklah mendadak naik selepas dia makan. Sebab cara urutan makanan tu dah betul.
So maksudnya kita still boleh makan apa yang kita makan sekarang. Like contoh nasi campur. Cuma nasinya tukar kepada brown rice. Ya, betul. Mungkin sayurnya kalau lebih sihat mungkin tukar kepada ulam-ulaman. Betul. Ulaman tu sangat bagus. Kalau kita sebelum kita start makan, kita boleh alaskan perut dengan ulam. That is great. Sebab tu saya selalu cakap mengenai fenugreek seed, the serbuk halba cambah. That is, dia ada banyak kandungan fiber yang soluble and insoluble. Sekali dengan enzim dan pigment. So kalau kita boleh minum tu dulu, lepas tu kita makan. Makanan tu, gula tu memang susah nak naik. Sebab dah kontrol dengan fiber. Yeah. Alright, okay. So Dr. Hari nak tanyalah. Okay, maybe this one last questions lah. Okay, macam mana kita nak still enjoy Malaysian food tapi dalam keadaan yang orang kata balance, moderate, okay, dan dalam masa yang sama tidak mengakibatkan kita punya risiko untuk dapat diabetes ataupun obesity lebih meningkat. Okay. So maksudnya you're asking me you still want to eat roti canai lah. Yes, of course. I still want to eat roti canai, nasi lemak and everything. Tapi I takutlah dengar tadi. Yes, I understand. Okay, apa yang kita boleh buat? Have your cheat days. Okay. Satu minggu tu every Sunday you want to go out with your family, nak makan nasi lemak ke, nak makan roti canai ke, still okay. Apa yang kita buat setiap hari, the routine is where your power is. Okay, katakan setiap hari tu pagi memang roti canai, memang teh tarik. You are heading towards, setiap step tu yang tengah ambil tu adalah menuju kepada diabetes, menuju kepada obesity. So that days pilih makanan yang lebih sihat. The next episode kita bincang mengenai breakfast yang sedap dan sihat. Okay, nice. Maybe lepas ni, okay, everyone boleh follow, okay, cara macam mana doktor sendiri okay, apply dalam pemakanan seharian. Alright, so kita jumpa lagi pada next week. So korang jangan lupa subscribe, like dan share kita punya YouTube videos. Okay, bye bye.